nak angek banget. Angek panik ini deh kapui jadi aja. Sudah basa lutuh sumangko dan deh. Sumangko. Maaf ko. Buitan dan sudah lesui. Nyop apa angek panik. Sabu kado. Ndak aku makan. Kuang ke kilo lapo sudah putih warna. Yang ndak ada tipe memeli dah. Tipe yang memeli dan tinggi nago. Iya lah. Wah apa ni itu uang pagi. Timbangan ke. Ya pur deh. Tunan doang. Begenya. Numpang membali ya. Jadi takut timbangan ke. Ani kok terangkat lo makan buah-buah. Aduh kan kadang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau? Buangku mingkuang kok 1 kilo dah. Mingkuang. Kalau mingkuang itu kilo 1 kilo. Tu awak semua awak mah. Tu lah ago deh. Lah ago nak do kau buat pun lei. Kalau asam kau buat boleh 1 kilo. Hah? Buat asam kau anan dulu kan? Asam kau mani mah biar mama bani mah. 22 1 kilo. Kalau pil kau buat boleh 1 kilo dah. 1 kilo. Cie ke mas, cie ke 10.000. 10.000. Lima aku makan pagi ke. Kalau alpukat kok, hanya nama no kau balik. Udah aku dulu nama no nama ugai tu dah balik kau buat apa 1 kilo alpukat kan? Kau kejang buah-buah dan sado. Buah apa dah kalau kejang tu dan tanya dulu itu nana. Lo, ala masak kau nak masak kau mah. Buah apa 1 kilo kau kan? Tanggal level dia udah lah. Oh, 3.5 mah 3.5 dia 1 kilo. Kalau duyan kau buat apa cik? Hah? Duyan ke? Anyo ba cukup macam apa ya? Duyan Bali, duyan Jakarta, duyan Bandung, duyan Batam. Oh duyan apa ke? Jangan makan duyannya kau pandai-pandai ya. Kau buat apa cik? 80 duit je, 80. Kalau ambil hitam tu buat apa lah sapu kan? Wah. Kita bilang kau buat apa kan? Yo buat apa kau nak nanti? Kau apa satu? Boleh tanya aku dulu buat apa 1 kilo ambil hitam udah nanti juntai ke? Ni yo lagak lesui ambil hitam udah. Apa kau 1 kilo ke? Iko apa maaf ya. Oh 25 1 kilo. Ambil ikan udah lisui 25 lah 1 kilo. Jen baga kau ikut kan lah bah. Ikut kan dah ada terkait jumpun deh kan. Asa baga yung ko ikut ko kumuha maninya mah. Jen baga kau. Kalau si mangko buat apa lah ceh? Kuah. Si mangko dah buat apa kan? Aku sado buah dan kemudian tanya aku lu beko nak cukup betul dan beko deh. Kau buat apa cik kan? Ah, wah. Dari Thailand dan ambil mafia ancak sirah mah. Lek sabana sirah nak. Sadangkan kulit hijau ah. Kau dah hijau dah kayak kau sanam mah. Apa kau dah? Le manyi. 20 ya. 20. Yo betul amada. Kalau seandainya ndak sirah isi dalam, dah jadi dia Bali dah. Apa lah kak? Kalau lah kau kubah ndak asal lah pihak Bali kau. Pokoknya dia membeli si mangkok, kok dia isinya kulit ndak ada nene. Ndak mau pasang lah. Dia membeli si mangkok ndak kulit dia dah. Dan isi perlu nak kemungkinan kulit. Isi sirah mah pihak pokok ada. Enggak lu. Dia tak yakin mana apa kali gini kok agak lain. Lu cari uang mah. Kalau tak yakin, kalau pucek tak yakin dia mati deh. Beko tipu rumahnya pucek isi. Tahu kan tak yakin deh. Bakso apa deh? Bakso merah deh.
kuli tolong udah buka lu. Kalau le sirai isi bajati gitu mah. Jangan taba-tabawan lu udah buka le. Ah tarui. Pengalih gini gua agak gali ya. Patah membalik si mangko ah. Di bodoh indak kabar dibuka ada tuh ndak tasiran. Ya le dia membalik si mangko isi ya. Kuli mengaku dia tak jawi dah. Nah, ndak bisa dia alu orang loh. Dia ndak yakin kau. Masa dia nyual dua di uang cuk membali buah-buah dan dah ketahanai taruh itu di rumah. Ada iyo teh puce ah. Hah? Kalau kau udah 22 kadang deh. Dia nak jadi leh. Kurang aja. Nyola pak buka ah. Perjanjian awak tadi apa? Asasi gak jadi di Bali mah. Kau puce model mah. Dan tak bisa dia dua-dua nak jadi di Bali deh. Makan tu udah soang leh. Dia. Kau apa caro? Tanggung jawab lah kau seketek. Kau letak buka apa dena. Dia nak ke Bali sebab kau puce dah. Makan dia awak soang kumi dia awak soang leh. Yola berensep pada hari ini. Apa tak pandai dia membali saja kini mah. Apa kok pucet cuy kok? Astagfirullah. Lagi sih isi ya. Kini dia nambah 2 toinya.